Okey, Assalamualaikum. Hari ni aku nak punya projek. Aku nak pasang horn. Kita untuk untuk bistrom lah. So ni dia ada dua. So kita buka jap. Dia ada bagi dua. Okay, dia punya point dia sama je. Dia ada low dan high. Dua ni point. So kita kena buat wiring dan kita akan bypass daripada horn asal lah. Dia ada low dan high. Kita boleh tengok. Kita test dulu lah. Ok, ni pun ada satu low dan high. Aku beli dekat Shopee. So nanti aku tinggalkan link lah kat bawah. Nanti aku akan ajar macam mana kita nak buat wiring daripada wire asal kita bypass dia. Sebab dia kita punya tengok spek dia pun dia ikut ni lah, pakai 12 volt. Kita sambung nanti. So kita pakai 4 barang. Satu ni wire. Kalau korang boleh tengok, korang kena beli ni yang jenis auto cable. Nampak sikit dia auto cable lah, memang untuk otomotif, untuk horn semua. Jangan korang pakai yang wire wiring punya ni lah. Ini satu aku beli ni dalam RM2 tu dekat kedai hardware. Korang beli yang tempat beli spare part kereta tu, dia ada jual. Kedua, korang pergi beli bagi RM2 je kalau tak ada tool. Ok, ni untuk ni, untuk buat wiring ni. Okay, satu lagi ni. Kita pakai dua kan. So kita ada dua set dan ada sinking sekali lah dengan casing. So ni semua aku beli kat Eco. So ni untuk backup lah. Kalau kita beli sinking tu tak jadi ke apa, kita boleh backup satu. So kita pakai hanyalah 4 barang, 1, 2, 3, 4 saja. So kita akan buat wiring dulu. So macam korang boleh tengok, ni horn asal. Horn asal ada dua, 1, 2. So ni kita boleh cabut lah. Dia pakai nut ni, kita boleh buka. So satu pasang sini, satu lagi kita pasang sini. So dia ada dua lah. Wire tu kita akan guna wire asal, kita akan bypass ke sini. Nanti kita test macam mana sound dia. So inilah dua dia, power dia. So dia ada nut kat sini, kita boleh buka. So kita baru masuk yang baru. Dan lagi satu kita boleh ikat kat sini. Kita cabut, kita pinjam lah bracket ni. Kita akan buat dia punya mounting kat sini. So bypass akan wire dia akan sini, akan ke sini. Macam sedengkan macam tu lah. So kita akan buat dua wire ni je. Okay, let's go. Okay, kita buat dulu. Dua lah kan. Kita samakan yang panjang. Kita ikat lah. Okay. Kita ni kita buat dia punya pasang untuk dia punya bypass dia. Kita buka dia punya wire dulu. Okay. Satu dan juga dua. Panjang pun tak apa sebab kita nak tengok macam mana dia punya. Ini dia punya, saya pintar sikit.
yang ni. Kita pasang ni. So kita buka dulu wire dia. Kita nak buat terminal. Okey. Sini kan. So korang ambil ni. Kita tengok soket dia ada satu yang ngam. Okey, korang tengok ni dia punya terminal ni. Tengok mana yang ngam untuk ni. Okey, jom kita tengok. So ni kita tengok ngam okey. Kita akan guna yang ni. Pasanglah satu kiri dan satu belah kanan. Okey. Macam tu. Lepas tu kita akan swingkan dia guna ni. Supaya dia lagi secure lah. Jom. Okey, ni aku nak tunjuk kau cara macam mana pasang connection terminal. Okey, first kita yang belah depan dulu. Ni kita klepelkan dulu wire. Dan kita pastikan ketat. Lepas tu kita terbalikkan je wire ni. Okey, ini terus holder dia. Dah siap dah tu connection. So korang boleh tengok. Kita pegang, kita balikkan je. Ni connection dia. So kita buat sama juga dengan wire lain. Okay, ni bunyi sebelum ditukar. Pakai skru tu guna balik, tulis satu ni guna balik yang skru lama. So korang boleh tengok, okey ni. So dia tengok macam ni lah daripada jauh dia.